nampak ramai gila orang. Macam mana aku nak ambil gambar ni? So kat sini semua macam-macam ada. Kalau korang tengok, macam-macam ada. Ada buaya darat. Weh, kat sini aku tak sangka weh. Bapak besar. Sampai habis. Banyak gila weh daging dia. Dia satu hadiah yang menarik lah. Okay, jom kita review Wingstop. Macam mana rasa dia, sedap ke tak? Weh. Alright, so hari ni aku nak bawa korang pergi travel ke Singapore. And ya, tapi bukan sampai Singapore hari ni lah. Macam aku akan sampai Singapore esok, keesokannya. And sebab aku akan bertolak dalam pukul 6 macam tu. Okay, naik bas. Sebab aku pergi sana melalui travel agent. And aku bukan pergi seorang, aku pergi dengan family aku. Yeah, I'm so excited. This is my first time pergi Singapore lah. Okay, aku ada rasa nervous pun ada, rasa excited pun ada. And ya, kita tengoklah macam mana. Sebab aku tak tahu macam mana kat sana nanti. Aku pergi sana tak lama. Okay, dalam sehari je. Aku tak bermalam kat sana. Sebab aku pergi sana day trip je. Kita orang akan bermalam dekat Melaka. Lepas kita orang pergi Singapore tu, lepas tu kita petang tu kita orang keluar daripada Singapore. And then kita orang on the way ke Melaka pula. Kita orang macam tu. Okay, 3 hari 2 malam lah. Okay, 1 malam bermalam dalam bas, and 1 malam lagi bermalam dekat Melaka. Macam tu lah. Okay, nanti insyaAllah aku akan keep update dengan korang. Tengoklah macam mana. Okay, sekarang ni kita orang nak on the way ke Kuala Terengganu. Okay, sebab bas tu dia pick up kita orang dekat sana. Kita orang letak kereta dekat Kuala Terengganu tu lah. Okay, yeah, let's go. Follow my, jom, let's go. Later. Okay, so aku dah sampai dekat pejabat ni agama, hal ehwal agama dengan pejabat daerah Kuala Terengganu. So bas akan tunggu area sini lah. Aku tak tahu lah dekat sini ke dia tunggu ataupun dekat sana, ujung sana. Sebab parking kat sini memang luas. So tapi aku rasa aku parking kat sini je kot, sebab dekat sikit dengan Park Guard. So selamat sikit lah kot. Okay, kalau kat sana dia Park Guard tak ada. A few inches later. Alright, so aku dah naik bas. And aku ada dalam berapa lagi 3 lagi tempat nak pick up orang. So mungkin makan masa lah. Mungkin aku akan update korang bila dah sampai kot. Okay, bila dah sampai dekat Singapore. Okay, so kita jumpa lagi nanti. Okay, bye. Tomorrow for sure. Alright, finally aku sampai dekat Gelang Patah, dekat RNR, dekat sini. Gelang Patah ni. Ui, penat weh, petak punggung aku weh. Duduk dalam bas lama gila. Okay, so kita orang akan bersiap-siap kat sini. Solat subuh apa semua, tukar baju. Ya, siap-siap kat sini semua, baru kita orang pergi Singapore lah. Lama gila duduk dalam bas, serius. Lama gila. So kita solat dulu, solat subuh dulu. Alright, so aku dah settle, siap-siap tadi. Solat subuh and tukar-tukar baju semua dah. Aku dah pakai baju warna ni. And ya, Alhamdulillah, semua dah settle. So sekarang ni dah pukul 6.30 macam tu. Kita orang akan on the way ke sana lah pula. Okay, on the way ke Singapore pula. Sebab kita orang kena masuk awal sebenarnya. Okay, kalau masuk lewat macam tu, macam jam. Entahlah, aku tak tahu macam mana. Sebab aku pun first time pergi sana. Tengoklah macam mana. Right, so ya, kita jumpa lagi nanti. Dah sampai Singapore, aku akan update kat korang. Okay, oi. Okay, dah settle scan tadi pasport dekat ni Immigration Malaysia punya. Lepas tu kita nak masuk dekat Singapore pula.
So sekarang ni kita orang pergi ke apa, Sentosa Island dulu. Okey, dekat USS kalau tak silap ke USS. Kita orang nak ambil gambar je dekat sini. Ya, tu Universal dia. Kita nak ambil gambar kat situ je. Nampak tak? Alright, so mungkin kita orang tak masuk kot dalam USS ke aquarium dia kat sini sebab it's a bit expensive, and mungkin kita orang berkeliaran je lah dekat atas ni. Sebab sini dia ada Pok Mat. Mungkin aku akan masuk Pok Mat kat sini. Kita nak tengok ada apa dalam tu. Tapi satu lagi aku ingat nak beli Pok Mat dekat sini lah. Tapi aku dah buat research yang Pok Mat dekat Singapore ni dia lebih mahal nak banding dengan Malaysia punya. So maybe not lah kot. Okay, maybe aku akan beli Pok Mat dekat Malaysia je lah. Okay, so ya, tapi seriously weh, cantik. Dia ada ni patung ni, Pok Mat ni kat sini. Nampak tak? Ni kalau tak silap aku dia Cry Baby Yup, Cry Baby. Nampak tak? So cute. Serious, so cute. Alright, so dah settle ambil gambar dekat situ. And ya, nak ambil gambar ke Cry Baby ke? Cry Baby, so cute. Aku nak masuk dekat Pok Mat pula. It's not open yet ke? Oh, Pok Mat dia tak buka lagi lah. Sebab mungkin dia akan buka dalam pukul 10 macam tu. Sekarang ni baru 9.39. Tak boleh masuk lagi. Seriously, aku tak tahu nak pergi mana sekarang ni. Sebab dekat sini dia pukul 10 weh. Semua kedai pukul 10 baru buka. Aku nak pergi Lego tadi pun close lagi. Nak pergi Pok Mat tadi pun close lagi. So kena duduk kat luar macam ni je. Dia kat sini bagi aku dia macam premium outlet, macam dekat Genting tu. Dia ada barang-barang ni lah, apa, barang-barang apa, butik-butik yang mahal kat sini. What the dog doing? Alright, so kita orang dah habis aktiviti dekat sini, dekat USS, and kita orang pergi ke next checkpoint. Kontainer ni kontainer 4. Port ini Pulau Belani, Pulau Sentosa. Di sebelah kiri kita, nampak tak? Ini adalah harbourfront. Ferry-ferry dari Indonesia tu sampai ke sini. 30 minit kita sampai Pulau Batam, ya. Right, so kita orang dah sampai dekat ni, apa, Merlion or Merlion. Tapi serius weh, nampak ramai gila orang. Macam mana aku nak ambil gambar ni? So many people. Tapi ya Allah, cantiknya. Wah, nampak tak? Itu yang hotel tu, hotel mahal tu. Lepas tu kalau korang nampak yang tu, yang bulat tu adalah museum. Tapi aku tengok cuaca macam kurang tu lah. Sebab langit dia tak cerah. Dia panas tapi langit dia tak biru. So tak bau cantik lah view tu. And yeah, I see the lion. Right, so aktiviti bebas sampai 11.30 macam tu. Ya, sekarang ni pukul 10.55. Ada dalam 35 minit lagi. Okay, kita ambil sini. So ya, jom kita ambil gambar.
Weh, ramai gila orang weh dekat sini. Tapi alhamdulillah lah, berkesempatan juga nak ambil gambar, ambil video. So yeah, it's pretty beautiful lah kat sini. Memang cantik lah kalau kau tengok view dia. Wah, tengah ada hotel tu, lepas tu tengah ada singa tu, nampak tak? Lepas tu dengan bangunan tingginya dekat sini. So yeah, it's pretty cool. Ya, tapi seriously weh, ni adalah hari bekerja and ramai gila orang weh. Ni semua pelancong. Orang Malaysia memang tak ada langsung. Bukanlah tak ada langsung, dia ada je, cuma tak ramai lah. Okay, dia ramai pelancong luar. Aku pun pelancong luar juga kan, sebab orang Malaysia kan atas Singapore, pelancong luar juga. Alright, so aku dah settle kat sini, ambil gambar semua, video. And next kita pergi ke next checkpoint, okay. Lepas ni aku rasa pergi dekat ni kot, apa? Garden by the Bay. Yeah, maybe. So yeah, let's go. One eternity later. Okay, kita dah sampai dekat ni, Souvenir punya kedai lah, okay. Aku selalu silap bagi information. Okay. 7 Keppel Road, dia panggil tempat ni. So kat sini dia ada souvenir, semua souvenir lah ada. Aku pun tak tahu, first time aku pergi sini. So kita tengok ada apa kat dalam. For $10. Oh, okay. Boleh lah kalau gini, for $10. Wih, yang ni cute. Seriously, fucking cute. Cute-nya, yo. This is so cute. This one, this is the price. So yep, satu. Ini pun cute. Ini pun cute. Yep. Oh ni kitchen. Yang ni lawa, yang ni comel. Boleh lah, comel lah. Ini cantik. Sekejap, nak check. So kat sini semua macam-macam ada. Kalau korang tengok, memang macam-macam ada. So kita orang dah settle beli. Tak nampak pun mah. Kalau kejap je duduk sini, tak lama pun. Okay. Lama lagi banyak duit. Betul. Tapi serius macam-macam ada kat situ. So murah pun murah, serius murah. Murah mahal. Murah lah. Murah lah duit dia, duit kita mahal lah. This one small bag cost me RM100. RM100 Yeah. ni RM60. So lepas ni kita orang nak pergi Garden by the Bay. So let's go. A few moments later. Okay, so aku dah sampai dekat Garden by the Bay. And betul cantik tempat dia kat sini. Okay, so ni the view. Ada buah darat weh kat sini. Aku tak sangka weh. Bapak besar. Kau nak tengok? Ni aku tunjuk. Buah darat. Ada air pancit. Wah, it's pretty nice here lah. Memang cantik. Okay, kita orang dah settle kat garden ni. So lepas ni kita orang nak pergi solat pula. Dekat mana Masjid Sultan. Lepas tu let's go. 20 minutes later.
Bye. Alright, so sekarang ni aku ada dekat apa nama kedai ni? Al Tasnim. Okay, so sekarang ni aku ada dekat restoran Al Tasnim. Kita orang nak lunch dulu lah kat sini, okay? And lepas tu kita orang pergi solat dekat Masjid Sultan. Ada dekat berdekatan je dekat sini, depan tu je. Okay, makanan dah sampai. Okay, jom cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Aku nak try dia punya kebab. Banyak gila weh daging dia. Daging dia pun lembut je, sedap. Okay, second bite. Alright, so kita orang dah settle makan kat sini. So seriously memang not bad. Aku paling suka sekali kebab dia. Kebab dia sedap gila tu. Serius sedap. Memang berbaloi. Dalam $14 macam tu. Bagi aku berbaloi lah. Kenyang tu. Aku rasa boleh makan 2 orang tu kebab dia. Korang boleh datang, okay, dekat Al Tasnim. Al Tasnim memang sedap. Awak nak rasa dulu. So kat sini aku singgah solat kejap. Solat Zuhur dengan Asar terus. Sekarang ni pukul 2.40 petang. Dalam pukul 3 macam tu kita orang akan kumpul balik untuk pergi ke Changi Airport pula, untuk tengok waterfall dia. I'm so excited. Okay, so yeah, jom. Alright, so kita orang dah settle solat kat sini. Kita nak pergi Changi Airport pula. Haha. Aku tak sabar nak tengok waterfall dia weh. 12 seconds later. Cakap lagi lah. Kita dah dekat Changi Airport. So let's go. Aduh. Dekat pada. Sekarang ni kita orang ada dekat Changi Airport and kita orang nak pergi tengok waterfall dia dekat Terminal 1, okey. Dia kalau Singapore ni dia ada banyak terminal, dia ada 4 ke rasa. 1 2 3 4 terminal. So yang ada waterfall tu Terminal 1. Okay, kita orang dah jumpa waterfall tu, tapi kita orang nak naik tingkat yang satu lagi sebab view dia maybe lebih cantik nak banding dengan yang bawah ni. So yeah, let's go. Jom. Sebab kita orang ada setengah jam je kat sini. Sekarang ini pukul 4. Dalam 4.30 macam tu kita orang kena kumpul balik dekat tempat yang kita orang masuk tadi. Weh, dah jumpa dah weh. Nice gila tu. Ses. Jom. Wah, it's so pretty. Situ kan? Cantik gila weh.
Alright, so kita orang dah settle kat sini. Sehingga tak puas langsung. Aku memang tak puas, serius. Aku rasa macam nak datang sekali lagi tapi dengan keluarga sendiri je. Macam tu. Baru puas sikit. Okay, so ya, aku rasa yang ni yang last lah. Yang ni yang last. Lepas tu kita orang on the way nak balik lah. So kita orang pergi Melaka pula. On the way Melaka pula. Okay, so ya. Ya Allah, dah lagi dia grab. Okay, so mungkin untuk vlog Singapore ni aku akan stop kat sini je. So aku akan sambung ke vlog yang lain untuk yang Melaka pula, okay? One pair of pants later. Alright, so aku dah sampai dekat Melaka and aku dah sampai kat bilik dekat Hotel Kingston ni. Okay, aku tak nak tunjuk lagi bilik ni dekat korang sebab aku akan buat vlog untuk Melaka. And korang tunggu je lah vlog Melaka tu, okay? And aku buat sambungan video, bukan sambungan lah, okay? Aku ada lagi sikit ni sebab aku nak buat review Wingstop yang aku beli. Aku datang Singapore tu memang aku aim Wingstop, okay? Aku nak try Wingstop sebab dekat Malaysia tak ada, dekat Singapore ada. So jom kita review Wingstop. Macam mana rasa dia, sedap ke tak. Tapi macam tu lah. Patutnya kita orang makan panas-panas Wingstop tu. Tapi Wingstop tu dah sejuk. Kita decide nak makan dekat Melaka ni. So tak apalah, kita tengoklah macam mana, okay? Lepas tu aku akan unbox barang yang kita orang beli tadi dekat Singapore. Souvenir yang kita orang beli. Ni Wingstop yang kita orang beli tadi. Kita orang beli yang set lah, okay? Dia ada 2 air. Yang ni boneless chicken. 3 fries dia bagi. Oh, ni sauce dia? Ranch. Cuba korang teka harga dia berapa. Harga Singapore memang murah lah, okay? Memang murah lah. Tapi bila kita convert dekat duit kita, duit Malaysia, nampak tak? $32.25. Kalau kita convert duit kita RM106. Yang ni je kita dapat. Kalau fast food kita RM106 tu memang dah banyak Tada! Sedapnya bau dia. Oh, dia ada 2 ni flavor. Yang warna merah ni Inferno Spicy Lovers Choice. Lepas tu yang ada Parmesan ni, The second one, garlic parmesan. Garlic Parmesan. Walaupun dia dah sejuk, fries dia tetap lembut. Ranch dia sedap. Yang aku rasa kalau makan panas ni lagi sedap. Okay, first aku nak rasa Parmesan dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, rasa garlic dia tu memang kurang. Cheese dia kuat lah rasa sebab cheese dia banyak. Tapi kan, bagi aku, ayam dia macam a bit dry. Dia tak macam Four Fingers. Kalau Four Fingers, ya Allah, walaupun makan sejuk-sejuk, ayam dia memang juicy gila tau. Okay, next aku nak rasa yang spicy dia pula. Weh, pedas weh. First bite dia tu dah rasa pedas dia. Bagi aku yang pedas ni sedap sikit. Sebab dia flavor dia tu kuat sikit rasa. Sebab aku dah makan sejuk kan, okay? Mungkin aku nak rate dia 7. Okay, kalau 7 tu not bad lah, okay? Not bad. Mungkin kalau makan panas lagi sedap. So lepas ni aku akan unbox souvenir yang aku beli tadi pula, okay? Alright, so ni adalah barang yang kita orang beli tadi, okay? Aku beli, mak aku beli, adik aku pun beli. So first, yang ni untuk fridge letak dekat peti. Cantik weh, serius cantik gila. Nampak tak? Comel gila. Lepas tu dia beli ni lagi, keychain. Keychain ni pun comel. Yang ni berapa keychain ni? 3 set $10 weh. Ni baru 1 set, 2 set, 3 set. Untuk 3 set ni korang dapat $10 je. Lepas tu dia beli ni lagi. Ni pun magnet juga. Dia besi macam ni. Cantik juga weh. Comel weh. Serius, comel gila baju. Lepas tu dekat Masjid Sultan tu, kita orang beli ni Dreamcatcher. Kalau 3 ni Dreamcatcher $10 je tau. Comel tu. Baju t-shirt aku dengan adik aku. Ini yang adik aku punya t-shirt ni. Dah lah cantik. Dia kualiti dia tu not bad lah, okay? Not bad. Okay, next. Yang ni
Yang ni yang aku beli. Aku kalau yang macam pinggan-pinggan macam ni, yang besi tu, apa yang macam hiasan untuk letak atas meja tu, aku memang suka sikit. Ni murah je tau. Berapa untuk satu plate ni? Bukan satu lah, dia combo dua ni. Aku dapat $12 je weh. Okay weh, cantik weh. Berat juga dia ada bagi sekali dengan stand. So boleh letak atas meja macam tu lah. Ni yang sama juga macam adik aku beli tu. Okay, and the last one, yang ni antara favourite aku. Tapi dia bukan untuk aku, tapi untuk kawan aku. Serius weh, cantik gila. Ni ikon Singapore lah, okay. Dia panggil Merlion. Ni aku rasa dia buat daripada kaca ni weh, sebab berat gila. And the last one, okay, this is special sikit. Ni adik aku yang beli. Dia beli dekat Changi Airport. Dekat Singapore je ada. Nampak tak? Dia sama dengan ni. Dia sama dengan ni. Cantik kan? So ni adalah charm untuk gelang dia. Dia suka collect charm. So yeah, eksklusif lah. Benda ni eksklusif. Dia ada dekat Singapore je. Itu je barang yang kita orang beli dekat Singapore. So aku rasa itu sajalah untuk video pada kali ni. Kalau korang enjoy tengok video ni, korang jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku untuk video yang akan datang, okay? So, okay, kita jumpa lagi pada video yang akan datang, okay? Bye!